Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube Uzio. Pada video kali ni guys, aku nak main game Roblox di map Anomali Wallet Tower. Tapi apakah di map Anomali Wallet ni lebih susah pada map Tung 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 Sahur ke dia lebih mudah? Jadi tanpa membuang masa, let's go, kita mulakan permainan sekarang. Okay guys, sekarang ni aku dah masuk dalam map. Okey, sekarang ni kita akan cepat mulakan permainan. Ni apa ni? Ada tung 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 sahur. Ni semua orang pijak kat gambar muka Walid ni. Kita pun pijak juga. Mampus mu Walid. Weh, tengok dia punya langit tu macam nak runtuh guys. Macam Walid ni nak diazab sebab dia punya ajaran sesat. Kita panjat. Easy lah guys. Alamak, baru kata easy aku dah jatuh dah guys. Aduh, akibat menyombongkan diri. Easy. Easy lah. Tak nak. Aku tak nak pandang mata kau. Takut tengok muka dia macam hantu tu. Mata besar macam buntut. 10 saat 5 saat, 4 saat, 3 saat, 2 saat. Guys, weh, macam mana aku boleh kalah pula ni? Tak apa, kita akan buat yang terbaik. Kita akan buat betul-betul kali ni. Kali ni kita akan buat betul-betul. Kita takkan buat tak betulnya. 10 saat kita tunggu, cepat. Kalau boleh lajukan sikit masa ni, sedang senang sikit. Tak perlulah kita tunggu lama-lama kan, nak untuk pergi ke checkpoint dan seterusnya. Tengok mata Walid. Tengok. Weh, besarnya mata dia. Mengerikan. Sabar. Jangan lompat tu. Weh, mampu aku. Okey, sedia. Weh, apa tak lepas lagi ni? Alhamdulillah aku lepas guys. Kenapalah aku kena jumpa Walid ni lagi? Kita kena dengar ceramah Walid supaya tak kena tangkap dengan Walid. Tak apa, kita tunggu. Tinggal 8 saat lagi. Okay, easy guys. Ini game betul-betul mudah lah. Mantap. Senang je. Dia tak sesusah macam map Tung 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 Sahur. Bagi aku map tu lagi susah kot. Map ni tak sesusah map Tung 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 Sahur. Woi, dia terbang. Tengok, Walid terbang. Dia berjalan atas udara. Sakti. Sakti guys. Dekat ujung map ni kita akan jumpa apa guys agak-agak. Aku terjatuh. Nasib baiklah aku selamat. Cepat. Kita kena cepat. Bayangkan muka Walid. Nasib baik kita sempat. Kalau kita tak sempat guys, masa dia tu dah habis. Siaplah, kita kena tangkap dengan Walid nanti. Ready? Let's go. Astaghfirullahalazim. Kenapa aku terpelanting lagi ni? Astaghfirullahalazim. Aku terpelanting guys. Aduh, kita kena tunggu nak masa ni habis. Dah ada masa baru. Kalau tidak, kita takkan sampai dekat checkpoint dan seterusnya. Mungkin lah aku rasa, sebab macam tak sempat je. Berapa saat je tu. Ngerinya muka dia.
Betul-betul mengerikan guys. Oh tengok mata dia. Hidung dia besar, mata dia besar. Aduh hai. Kita zoom sikit biar tak jauh sangat. Macam ni okey lah kot. Besar sikit, besar sikit. Okey. Kita kena pijak kat sini. Kalau nanti kita macam ditarik ke tempat asal oleh Walid. Weh, aku hampir jatuh tadi. Cepat. Mantap. Kita dah sampai ke checkpoint yang keberapa ni guys? Ketiga keempat ni. Keempat lah. Rasa yang keempat. Anomali Walid. Slipper pun tak pakai. Pasal jubah dah koyak-koyak tu. 3 saat ni biasa dah boleh dah. Pengalaman aku tu kalau main yang map-map macam ni biasa 3 saat dah boleh dah. Aku terjatuh. Itulah nak cepat sangat kan dah jatuh. Tak apa, kita sabar guys. Kita sabar sikit. Bayangkan muka Walid. Astaghfirullahalazim, aku terjatuh lagi guys. Alah, berapa banyak kali aku nak terjatuh ni. Tak apa. Kita kena bersabar, kita kena tenang, kita kena relax. Kalau kita tak tahu sabar, nanti kita akan mudah kalah. Awal-awal ni tangan dia masih kira mudah, kira senang. Nanti akhir-akhir kebiasaannya akan lebih susah guys. Kita sabar sikit. Kita sabar sikit. Terjatuh. Aku terjatuh lagi lah pula. Alamak, berapa banyak kali aku jatuh. Ni kalau aku jatuh ni, aku skip je lah bahagian yang aku jatuh ni. Ataupun mungkin next time nanti aku jatuh lagi, aku akan skip je lah. Supaya video ni pendek, tak lama. Okey, mantap. Bayangkan muka Walid. Angin nak runtuh ni. Dengar bunyi peti-peti dah tu. Walid tak takut ke? Walid dah nak kena azab tu. Okey, sabar. Jatuh aku. Sabar. Alamak, aku terkena lagi lah pula. Bismillah. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Berapa banyak ada Walid ni? Kat sana ada Walid, kat sini ada Walid. Walid pecah 3 katanya. Guys, kita teruskan. Bismillah. Nak lompat mana ni? Okey, betul, mantap. Abang terlepas ke tidak tu? Abang ni lepas. Guys, kita akan cuba. InsyaAllah sekali main je ni, kita akan terus menang. Kita tak akan kalah. Perintah dia Walid guys. Dia suruh kita dengar ceramah dia ni. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Itu je lah dia ulang-ulang. Bismillah. Semoga saja kita tak jatuh guys. Semoga saja kita tidak jatuh.
Sabar. Easy. Map anomali wallet ni easy guys. Tak susah pun. Kita zoom jauh. Muka abang ni ngeri je. Siapa ni? Arnold ke? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger pun dengar ceramah wallet Guys, ni pijak mana dulu? Astaghfirullahalazim. Bismillah. Kita kena cepat. 16 saat saja tinggal. Masa yang tinggal 11 saat. Abang tu lepas ke tidak? Abang tu tak lepas ke? Oh, dia lepas. Alamak, dia tak lepas. Alamak, wallet makan dia. Wallet dah makan dia. Alah, dia tak lepas. Tak apa. Kita akan teruskan perjuangan. Oh, ujung daripada map ni kita pergi rumah wallet. Guys, kita nak melawat wallet. Wallet dah nak mungkin dah sakit-sakit dah wallet tu. Itu clone daripada wallet sahaja. Bismillah. Guys, ini adalah checkpoint yang terakhir. Ui, dah jauh dah aku jalan. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8. Ada 8 wallet yang berbeza guys. Wallet ni pecah 8. Macam boboiboy. Macam boboiboy. Wih, alamak. Sebaik tak ada apa-apa. Kita kena pijak mana ni? Sini. Okey, mantap. Kita sampai ke rumah wallet akhirnya. Assalamualaikum wallet. Selesai, misi selesai. Anomali wallet tower. Ada 9 wallet guys. Wallet pecah 9. Dia macam boboiboy lah. Wah, easy guys. Map budak-budak ni. Ni map para bocil ya. Kita jangan turun. Nanti kita terpatah balik ke tempat asal. Easy lah guys. Kita datang ke rumah wallet. Sampai ke rumah wallet rupanya akhirnya. Macam ni rumah wallet rupanya. Rumah kampung. Oh, ada tiko je. Mana bantal? Tilam tak ada. Untuk wallet tidur. Wallet tak tidur kot. Wallet kan sakti. Nah, boleh majak tak bumbung rumah wallet? Oh, tak boleh lah guys. Sekejap kita tengok dulu dalam rumah ada ni. Jauh-jauh kita datang. Takkan tak nak tengok dulu kan rumah wallet. Aku masuk rumah wallet ni, terus bila aku pejam mata, terus terbayang-bayang muka wallet lah. Gurau. Okay guys, sangat-sangat mudah map ni. Dia tak macam map tung sahur. Tak tahulah, mungkin sebab sebelum ni aku dah main map tung sahur, jadi aku rasa map anomali wallet tower ni tak berapa nak susah. Tak terlalu susah sebab aku dah main map yang lebih kurang sama macam map anomali wallet ni. Jadi sampai di sini saja video aku pada video kali ni. Sebelum tu macam biasa, korang jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Jadi assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.